Dah ke? Dah, jom. Mata baru ke? Ya. Korang lihat. Oh, dia tengah ni. Bodoh. Banyak kali ya. Sekejap. Nampak boleh tak? Live lepas. Topi mana? Topi dia tengah salin baju. Okey. Ramai tu nak. Okey tak? Apa jam tu orang apa? Dalam ni okey. Memang bergicap. Macam ni. Harga baru. Betul. Like tak? Banyak. You like tak? Oh ya Allah, terkejut. Okey. Ada sakit. Tak smooth je. Sisa. Baik. Okey. Mana Sopi tadi mana? Oh ni topi. Aidi tengok kod baru Sophie bagi. Hah? Apa dia? Tengok kod baru Sophie bagi. Oh, jap. Okey korang. Semoga dimurahkan rezeki selalu dan dimudahkan segala urusan. Sekarang kita tunggu apa ni? Sekejap, ni skill yang hilang ya. Tapi Ah. Imbah. Mana? Baru test. Apa nama? KM. Tema apa? Ali. Buka baju lah. Bukan Ali. Riko. Oh, Riko. Apa? Mana Tema apa ni? Kita tema apa? Rico. Ya. Rambut baru lah. Mana ada rambut baru? Lama lah. Ya, bukan warna cok. Okey, baru perasan. Adik kumbang lah, Rico. Patut tak kenal tu. Muka Jamal semua Jamal tu. Tema apa ni? Tema apa? Putih. Dia orang kata putih. Kalau mau Ni lah, tengok tak ada orang lah. putih macam Tebalnya bulu mata. Ya tak? Aduh, susah nak POV tak boleh. Kita ada beradik pakai lah semua sekali. Apa? Tepi sikit. Tepi sikit. Orang langgar kan? Allah kat sini topi. Memang random lah kan Sophie. Sophie. Tukar bulu mata je. Mana Sophie tahu? Ya Allah. Sophie. Si ramai tanya. Aduh. Abang. Apa ni langgar-langgar ni? Kenapa ni? Jangan langgar-langgar abang. Elok lah. Ya Allah. Dia nak langgar lagi. Abang ni kan? Sophie dia langgar-langgar. Sini. Oh tahu. Lawa grafik. Lawa kan? Okey ke? Okey, nyawa tinggal berapa? Okey. Dia tinggal. Okey. Oh, sakit sangat. Sakit angat-angat.
Tak payah duduk kat sini. Sekejap lagi kita jadi bowling. Nak pergi mana? Pergi kat tepi ni. Sekejap lagi kena langkau. Apa dia? Jom sini. Ah? Kenapa? Panas ni. Nak baru ke ni? Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Kakak ada menunjuk tau. Okey. Nak kat mana? Macam mana dia suruh? Rania nak warna sama, baju sama ke Rania nak pakai, Rania dengan Raisya nak pakai ni je? Apa dia Sofi? Rania nak sama dengan, Rania dengan Raisya nak sama dengan Sophie dengan Airi ke nak macam ni je? Boleh je sama. Sophie yang tadi. Sama. Sendiri tak? Sekejap, Sophie hantar dekat email lah. Email? Dah. Sekejap. Hello? Abang Budi kat mana? Okay. Bye-bye. Kita bermata. Assalamualaikum, happy streaming Nanya. Salam. Thank you so much. Baik, kenduri siapa? Kenduri ni, Abang Budi. Siapa kahwin ni? Abang Budi. Banyak now almari baju. Perempuan ni. Kalau lelaki, kita tak kisah. Cuba kau Abang Sophie besar kena tadi tunggu. macam Sakit. nampak naik. Cuba kau Abang besar tadi macam nampak naik. Dia naik. Aku aja Hmm, tepuk aku. kau besar. Dia tak sini.
Akak nak kot. Kot. Adik aku dah tukar baju dah. Kot. Nak kot je. Kot. Shopee mana tu kat belakang. Kat depan kita orang je. Apa General. Aduh, bergerak. Versa menung dah tu, ya kan? Menung versanya pun. Faham? Macam betul ke? Macam tak Call Queen lah kalau cari versa tu. Betul ke? Kalau tahu salah bagi ikut baju kan? Ada sampai. Sini buat. Mana on ni? Assalamualaikum sayang. Tunggu siapa? Tunggu yang lain kot. Amal rasa siapa lagi? Kumpul sini dulu baru. Tak tahu. Kumpul dulu kot. Kumpul tunggu ramai-ramai baru gerak. Aduh. Yes. Versa kena call Queen lah. Dah lah versa kaki menung. Wow, tak gambar. Tak gambar. Kenapa ID punya rambut lain? Sebab ID kan anak orang lain. Tahu. Ada Awak ID sebab anak tu. abah. Diorang sebenarnya kembar 3. Sudah. Nak lah Shopee cukup lah. Banyak plot twist dalam hidup ni. Kembang Tak 4. payahlah, cukup lah. ID kena tukar warna rambut. Aduh ya Allah. Tak apa. ID warnakan rambut. Ke depan. ID mula-mula rambut kuning ke? ID je imbang. Oi. Abangku. Kedai baju kat Baju kan? Macam mana? Dah Ada lah baju. diam. Hai Sophie. Abang. Assalamualaikum. Salam. Abang. Kata berak ni lah. Kita dengan balu. Tengok dia tak? Tak apa lah. Panggil tak jawab. Tak ada. Nak bagi. Ni ID panggil abang ni ha. Biar dia. Kenapa Tak ada apa. Tak ada apa. Nak tukar baju ni tak ada. Tak ada. Dia kata 10.5. Abang tak ada baju ni almari, tak ada dalam almari. Tak ada. Abang dah lama tak balik. Almari pun tak ada. Baju pun tak basuh tapi. Apa kata macam ni bang? Sini bang, sini jap. Udah masuk ini. Dah bagi tahu abang dah. Tak tahu kan ingat tak dekat bengkel tu yang ada orang cakap Budin nak kahwin tu? Macam tu. Dulu Ini kita cepat bagi kahwin. kan.
Itulah tu, tak tahu. Tu kejap lagi kot. Apa? Okay. Oh, dia tak bagi location lagi. Syah, stop. Okay. Dia tak gambar. Okay. Raisya kau siapa? Okay. Dengan Sophie, dengan Airi. Badan nak tak gambar je. Kau tak Okay. gambar. Anak apa? Thank you Airi Tak nak. Dia. Tak nak. Tepi lah. Apa? Kenapa Airi pandang sana? Sekejap. Kena dekat Syah, depan stop. sikit lagi. Tanya. Cuba dekat sikit lagi. Dekat sikit je. Bisa Airi je. Sekejap. Esok je lah warna hitam nampak. Tanya. Cheese. Berapa 10.5? Ambil cheese. Bang, ada balik dah bang. Ada balik. Ada balik. Tepi pandang depan. Ni. Okay. Tu saya cakap abang buat push to talk je bang. Bila abang nak cakap je abang tekan bang. Senang. Test. Check. Dia tak ada dah. Sekejap. Tadi kawan abang lah. Hello. Check. Saya Ada kena lagi? behave. Adik. Hello. Adik OC. Dia telah. Hello. Kau kan? Tak. Kau warna putih, kau warna biru, biru. Tak bergerak. Aish. Oh, dah tak ada. Okay. Okay. Kedai ni memang tak ada orang ke? Dekat lagi ke? Oh, lewat sikit. Thank you, Tapi. Abah. Abah tak datang ke anak dia kahwin? Tak tahu. Aduh. Nak ada depan sikit. Okey, baik je. Lah. Cute kembar 4 ni. Cute kan? Ambil kembar 4 terus. Thank you. Apa ni? Akhais. Moga dimurahkan rezeki selalu dan kemudian sebagai berkait. Dah kot. Dia dah nak sebut ni. Terima kasih. Nampak tak? Okey ke tak? Dia sayang kat mana ni? Center ke tak? Jom. Lawa lah. Jom.
Daddy. Kita nak dah standby jadi Tok Kadi Kejap. Dia kena naik Bagaimana kereta dia? mahal-mahal. Yes. Ada kereta 10 pintu. 10 pintu. 10 pintu. Sophie ada. Sophie ada insyaAllah. Ayo. Bye, jumpa kat sana. Weh, lawa-lawa yang tu. Aish. Okey, baik Kak. Dengar cerita dia cakap nak kahwin. Alamat kat mana? Alamat. Bukan. Ni Rico, Sofa Rico, okey kan? Tak ada sangkut-sangkut? Tak ada. Tak, itu tu Sophie. Alhamdulillah okey. Kau pakai hitam Riko. Dah tak ada baju. Tapi takkanlah kita nak pakai putih juga. Pengantin pun putih. Pengantin putih je. Ha, Hitam lah. Cakap boleh Betul pakai tak? hitam ni cakap. ni Raisha. Kau dengan bawa Dia suka, skateboard dia suruh pakai putih. Abang boleh cakap putih. Ini bukan baju pengantin ni. Kena tukar ni. Riko nampak Riko pakai putih tu Riko. Kena tukar juga Ui, ni. mahal-mahal. Ayo. Punya lori Shopee punya tu. Oh, lori. Dia cakap Sophie. Shopee Bas tak punya. ada. Jom, naik kereta mahal, naik kereta mahal. Shopee punya lori tu. Jom, naik kereta mahal. Kak, Jangan kau dengan pakai Oi, naik. Oi, Airi. FF sampai ID, F. ID, masuk kereta biasa je. Ya Allah, risaulah ni. No, F, bawa F. lori. Cara masuk, yelah, kan cara ni. masuk Lori dia. kan. Tekan FF. So kita proceed Oh, je. tekan. Ah, ya. Tinggi betul dia nampak. pakai baju apa ni? Tukar lah putih. Oh. Amboi, korang terkantong. Korang nak tak? Kita Oi, sama gangsternya kita semua. Tunggu ni. Masuk, Baju. masuk. Ada kereta tu Biasa, sekejap. masuk biasa. Tekan F, tekan F. Masuk biasa. F. Tekan F. Tekan F, Sebab tak ada tekan minyak F. ni, lagi minyak ni. Memang Kita macam orang rombongan nak tunggu kedai baju ni. Naik lori Ah, kan? okey. Kedai Imba baju juga aku kan? tengah lah. Imba pakai baju hitam kot. Oh, Imba pakai baju hitam. Jom, aku pun macam mana? Masing-masing. Jom. Yalah, kita berdua. Ya, Naik lah. Kain tu. Ya, aku takkan Naik. pakai baju ni tu. Mana Naik boleh. lah, naik je. Imba pun pakai baju hitam. Aku pakai sweater masalah je ni. Saya pakai hoodie. Bijak aku. Naik je, jangan dapat naik kita ada. Punya Wait. Kereta aku tak valid. Tak simpan. Aduh, Weh, minta ni. cepat sikit. Minta location ID. Kalau abang minta location. Berapa Sekejap. orang boleh naik ni lori ni? Pakai baju. 10. Pakai lori. Oh, kau lah. Ini siapa Dia ni? nuri naik lori ni. Takkan pakai. Tu imam ke? Macam mana aku? Cepat. Assalamualaikum, Abang Budin. Abang Budin, lokasi kat mana? Kau bijak. Lah. Cepatlah, Win Smoke. On the way, Pakai on the pinggang, way. Ada pinggang tu. Sekejap, Abang Budin bagi location. Vince, tak apalah. Kita dua lain pakai baju ni. Hello? Itulah tu kita pakai baju hoodie pula ni. Tengah Tak apa, kita tak apa. pergi wedding. Apalah, yang Tok Kadi penting pun kat sini. dua orang lah, bukan seorang. Untuk ada Ah. Kakak datang dekat ni. Ya, Minyak. kita macam Orang- bodyguard Ya. lah, bodyguard. Orang tak ada. Bodyguard ke depan. Ya, Abang Budin. Baru Oh, nak okey. explain. Baru Cepat nak sikit, explain Macam mana? Buang skateboard ni. Minyak yang dekat Apa nama kedai dia? baju ni. Alright. Back. Back out. Pack Dah, tak Ambil. berat. Tak boleh. Asal korang Tak duduk boleh. sebelah situ? Tahu lah. Tok Kadi dah bergegar lutut Tu tu. Sophie. Dah banyak sangat suara lah. Sophie tak dengar lah. Sophie ID dah tekan dah Muat, ni muat. dah location. Okay, Aileen. Terima kasih. Dekat sis minyak yang ni Yang ni. Yo, Allah Langgar-langgar. Akbar. Go. Ada bau-bau macam kena Abang Tok Kadi duduk sebelah ID sini. Sabar jap. Macam rasa kosong Dia lah. dia menggigit. Airi. Dia tak apa ID duduk sebelah abang. Naik lori pergi kenduri Sekejap. budin Ni je. lah, dalam ni lah. Jangan Naik turun. ramai-ramai. Jangan naik balik. Jangan naik balik. Duduk dulu. Tunggu Sophie naik. Cepat lah. Tunggu dulu Sophie naik dulu. Suka ni kan. Cepat lah. Dulu Sophie. Tak. Dia bagi tahu abang. Abang okey, Abang Tok Kadi. Ya, okey. Boleh tarik nafas tarik nafas banyak-banyak dulu. Hello. Ya, tengah tarik nafas ni. Minyak. Time ke Abang nak nikahkan Ada, ni? ada dengan garis-garis. Apa dia? Mana Abang Imba?
First time ke nak nikahkan Tak tahu orang? lah. Ya, first time ni kan orang Oh, ni. boleh cuba dulu, boleh cuba. Okay, try. Cuba tu Try. untuk Demo. Vince. Ah. Vince mau. Demo Dah yalah aku gila aku lama lagi. Kan contoh. Oh. Abang Budin dengan nama dia punya bakal lah. Nama dia orang buat apa. Oh, Itulah. boleh. Aku Ya. nikahkan Dika Budin J Maulana dengan Kinara Inara binti Fadil dengan mas kahwin sebanyak 300 tunai. Tak sah. 300 APRT. Naik. Okey Boleh Boleh. Boleh. Boleh, Boleh, empat, boleh. Okey. Ada baca-baca ke sebelum tu? Tak ada baca-baca lah. Kita buat simple je. Soalan-soalan ada tak? Soalan-soalan. Soalan tu Jangan tak nak ada. tangkangnya pun. Saya boleh suruh abang apa ni Tok Kadi bagi soalan lah. Adik siapa yang dia paling sayang? Adik siapa dia paling sayang? Sebelum ni. Oh, Belum boleh. mula. Naik lori. Boleh? Tak lu orang naik kereta. Baik. Kangkang Rani duduk. Bukan Rani aja semua orang. Laki Oh, Kak perempuan lain. Yuyu. Sangka tempat duduk. Masing-masing ni. Kita orang nak kot baju juga Dah boleh. macam parti kena angkut naik lori Malaysia. Laki tak ada Yang penting dekat. Dekat situ betul Ya betul. Tiba-tiba naik kat sini ni tak tahu kenapa. Kau baju. Saya Yuku. Seat belt jangan lupa Baik. Ya, Kak siapa tu Yuyu panggil baju tu? mana? Ya Allah, tak ada baju boleh ke pakai macam ni? Tak boleh Kak Yuyu seksi sangat. Orang percaya kan Sophie bawa ni. Ya Sophie, kakak percaya Ya. Sophie. Percaya. Dia jarang lah. Dia tak memang kena percaya. Walaupun tak Kadi percaya kan kena dekat percaya sebelah juga. Airi ni. Akak Tisha. Sekejap lah. Airi. Sekejap penuh sekejap. Akak Nisha. Siapa lagi tadi? Kita bawa Tok Adi. Kadi eh. Kadi ada sini. Tok Kadi, kopiah jangan sampai terbang. Ya. Okay, semua baca doa ni. Baca doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwwata illa billah. Okey dah. Tak accident ni confirm tak accident dah ada Apa doa. yang berat sangat kat situ? Oh. Rumah orang kaya ni. No, naik lori. Okay, semua jangan diam Semua excited sikit. Excited sikit. Salah jalan. Ni nanti kacau apa ni konsisten Tok Kadi. Balik kampung. Nanti kalau bising ni konsisten Tok Kadi ni. Mana Tengah- saksi? tengah Saksi menghafal. mana saksi? Siapa saksi ya? Siapa duduk sebelah Raisya Rania tu? Saksi belah perempuan selalu. Mana boleh lelaki. Siapa tu? Rania. Raisya tu Raisya. Raisya, siapa sebelah Raisya? Tak tahu. Abang nama apa bang? Bukan Vince Smoke tu? Abang jangan dekat-dekat sangat lutut dengan adik saya tu. Ya, Dia tengok tengah duduk jauh jaga tak boleh. Sendiri. Duduk jauh tak boleh. Ni Allah Sophie. percaya Eh, pada Airi, dah- percaya pada Sophie, okey? Dah korang? baca doa kenderaan dah tadi. Oh, Jangan. sendiri. Asal tak Percaya puas. pada Sophie. Rasa Sophie hilang ni sekejap lagi. Cari diri sendiri. Mana Hello. Daripada dia. Sekejap tengah makan. Boleh ke Tok Kadi datang lambat? Tak Kadi Kantin. memanglah dia Dia tunggu memang Tok biasa Kadi. datang Dia lambat. kena tunggu. Undangan. Dia kena tunggu. Undangan pandai besar lah ni. Faham? Betul, dia kena tunggu saya. Oh. Semua pakai kod sial. Macam mana nak Cakap masuk macam mana ni cakap? Kak Yuyu. Sophie kena masuk dia Pada decide berat sana pihak. dulu Sophie kena ambil lajak dulu. Allah. Mana? Habis Ingat dia Ambil Ambil lajak saya. dulu ha. ingat dia kisah nak ambil okey. lajak tu apa? Tak boleh masuk Sophie. Sophie Janji cakap dia kot. Sangkut dulu. Sakit Dia ke balik, Sophie? dia balik. Tak sangkut ni. Okay, reverse. Okay. Okey. Okey jalan. ambil Okay, saya. Semua Yang duduk kat Ini yang sikit. duduk situ tu memang nak yang duduk situ tu. Come on. Boleh Sophie, boleh Sophie. Boleh. Tak boleh je Lapik ni dengan Yuyu. Kena ambil Boleh. set lagi, kena ambil set Nampak lagi ni, ke? kena ambil set lagi. Okay, set lagi Okey. Kau Bila pasal Bila diri sendiri tu tak dah. nampak. Okey, bila terus. Tak boleh tekan ni Oh, Lapik sangkut. dengan Kak Yuyu ni. Dikut. Sudah tak apa agak. Oh, kena kiri lagi kiri lagi. Tu okey. Yang sorry. Salah. Cuan. Tak boleh.
pakai luar je. Tolak. Kau laju sikit, laju sikit. Yang ni. Ya Allah, ya Allah. Selagi tak dapat lagi tu dia minyak. Sedih tu pun ni. Jom. Betul ke ni? Ye. Lah, duduk depan ke? You. Terkadi steady. Mandai je Fina kat Yuyu. Sekejap. Kakak aku? Kita duduk depan rupanya. Macam mana boleh ubah? Yang pakai hoodie tolong jauh Ya sikit. Allah, mentah-mentah dah jadi bos. Macam ni perangai kakak aku sekarang Kita kena, aku rasa kita kena berjaga kat luar. Dia masuk duduk depan nanti lah. Asalnya dia gerak sendiri benda lah. lain ni. Bila Kak Yuyu naik kan. Dia auto duduk depan. Minta maaf dik, kakak belum jadi bos lagi. Maksudnya itu tak Kau ni nak marah akak dulu. Akak lambat sangat tu kak. Macam gangster. Ada orang bangun? Ada dekat ni tempat Abang Budin kahwin ni. Sekejap I dia bagi location. Wow. Warna putih. Ada hitam. Kita ni ke? Kakak dapat ni tapi kakak dapat baju roti. Baju hantar. Tadi dia ada. Lepas tu dia tunggu baju dekat Korea. Cuk, bukan. Kakak belum lagi jadi bos. Sekejap I dia bagi location. Baik semua. Kenapa macam Hello, muka Jamal lah? Ya. Macam nak ambil bunga tu. Dekat tempat pengantin lah. 700 orang datang sini Kau bawa 2000 orang datang sini. Boleh. Riko. Sini je Riko. Tak gambar. Kain dah elok dah pakai tu. Tak gambar jom. Ni sekali. Mana nampak kat sini? Comel je. Cantik kat sini. Sini. Mana? Aku nak senaman ni. Sangat ke cincin abang kau ni? Ngantin kan? Sampai kahwin kau. Duduk bujang je. Mana dia? Oh, bawah. Duduk bujang je. Jangan buat lah. Titik. Gana habis. Semua Jamilah masalahnya. Aduh. Itu semua Jamilah tu. Sip baiklah. Sopi nak pergi kencing ah. Lagi Sofi nak pergi kencing. Sofi punya tak. Tandas kat bawah, tandas kat bawah. Masih ke bang? Masih. Takkan Sofi pun Jamilah tu. Tapi Sofi jangan Jamilah tu. Dengar. Suara dengar. Maaf Sofi. Bodoh dah. Debat agak. Abang nak tandas, abang nak tandas. Dekat bawah. Tang ke bawah tu. Duduk kat situ. Aduh. Budin ni ready Budin Oi. Ini pakaian macam tak kali. Kenapa? Johan ni. Kasut. Ni lah Abang Ayub. Ni lah Abang Ayub lah. Ya bukan Kau kasut. macam Johan. Bu hitam. Hitam. Baru hitam. Tapi Macam ciming ke? Gongker dia, gongker. Weh, kau datang buat. Gila, gongker ke tak? Dengan siapa? Tanya Abang Imba bila nak jadi Abang Ipar. Amboi. Allah. Airi. Ya, air betul kan? Macam mana tu? Nak betulkan. Rania bila nak kahwin? Bila-bila?
kat sini ya. Tak, abang tak balik Din lagi. kahwin. Lepas tu abang ni tak Din. Kau ni tak respect bapak kau ni Din. Aduh macam tu. Bagi tahu dah. Pakai baju. Kau dah boleh start. Ya, tunggu. Kalau abang je dah bangun, lagi terlanjut Kita tengok bapak kau dulu. Bapak kau lah. Kena call OC. Aku lah OC tu. Tadi Sweet. pukul OC, aku Kejap, dah eh. pukul OC. Dia pukul 11 nanti boleh dia. Sebelah Okey. kan. Ni setengah jam lagi ni prepare ni. Mana meja makan ni? Nak makan kat mana? Itu Meja bah, mana makanan ni? kau Itu lah. lah Masak kau sekejap. ni. Kau mana kau punya catering ni? Catering Kejap. Pergilah. Aduh bayar catering nak kahwin. Dia tahu catering tak bayar. Mana kau ni? Tahu kahwin ni. Nak buat Sekejap apa? lah. Sebab benda pun last minute kan. Lah kau ni. Tamu tak nak serve siap. Siap. Tahu lah, macam ni tak ada. Tadi catering masuk gila nak makan apa ni? Hai kau. Kasih teh bodoh belakang kau jadi ni. Rohingya. Babi tu dia. Ayub, nervous ke Ayub? Tu lah tu. Oh, yang mana ada. First job ni. Oh, dia bayar apa Ayub? Dia bayar. Itu siapa? Sebelah perempuan. Badan. Paling tinggi tak tinggal apa. Kau tengok Kongker pergi berenang pula. Dia tak hormat majlis betul lah. Rania. Ya. Oh, lega. Sopi Kan Jamilah, Sopi. Apa betul? Okey, ngam. Sepi lega. Kembar tu. Sophie pergi tandas ke? Ha. Kat mana? Kat bawah tu ha. Oh, bawah tu nak pergi juga ah, sabar ya. Datang Ha. nak mandi. Ni pun lah. Ah, ni bawah dia. Bawah ni ke? Oh, bawah tu. Dia pergi tandas eh. Sekejap. Min, kat mana? Nak tukar nama ah? Mana dah tandas dia ni? Oh ni tandas dia. Ha, duduk depan ni. Sekejap korang. Ni jap.
Bah. Dah boleh. Susah. Tak tahu, tak tahu. Oh, betul. Sini kat atas tu. Sabar. Kau lah ni Billy, ni semua salah kau. Ada juga yang berani. Sebab asal. Dia kat rasa tapi boleh bagi. Kau nak rapat-rapatkan je kolam tu, tahu-tahu terjun. Ya Allah. Ya. Aktif kau anak ni. Kakak Yuyu yang saya enggak ke seorang-seorang. Dia ambil gambar kot tu. Tengok cara posing dia tu. Buat plastik lah, buat sendiri lah. Ikat mati. Asyik lah. Kita nak buat apa? Mana tengok ni kolam. Buat apa? Aku tergabur situ kau nak duduk. Ni kursi ni. Ini semua salah Sophie depan. Apa ya? Saya nak sandal. Aduh ya Allah. Nampak lagi ke mana? Memang adik-beradik gila. Diorang nyanduk tak kena, seorang duduk atas apa. Adik,
Ya, ya. Adik duduk atas apa? Duduk atas kursi lah. Kenapa? Oh, ke? Ada kursi ni. Kursi apa tu? Landing ni. Kerusi apa? Ha. Kerusi ni yang tu. Yang sandar tu. Transparent ke? Transparent? Tak nampak? Dari kerusi ya. sini tak ada boleh ke? Ada lah kat sini. Oh, patutlah. Belum. Ada. Lawa ke sini. Ada? Lawa. Cakap adik duduk atas apa? Macam mana boleh ada? Tak tahu, adik terapung tadi. Oh ya? Kau macam tu. Awak takak kursi. Gambar lah lawak tu. Macam bergambar kat sini. Ha? Bergambar lawak kat sini. Kat mana? Sini jom. Tapi macam nak ambil gambar? Tak kerti lah. Ada kursi ni lah. Siapa ya? Kursi? Kakak tahu lah apa. Kursi. Cek sandal. Sekejap. Pause dulu. Sekejap. Screenshot. Sekejap, kita try Hello. Kakak. Dekat abang. Ya, dekat tempat ni Abang abang. salah request Kak. Kahwin. Kakak yang tengah-tengah ni. Boleh? Buka kasut boleh kakak? Ke reload skin Okey, ke? jap. Jamal lah. Yang Tulisan dia mana? komplain. Yang tengah-tengah ni. 1, 2, 3. Siapa komplain? Tulisan dia tu. Diorang pun Jamal. Oh, kamu tu. Kakak. Kakak Jamal. Jamal. Asal diorang pun Jamal ke? Spam eh? Okey. Dah ke? Okey, dah cantik lah. Ni baru cantik comel. Tadi Jamilah. Habis Han tak handsome lah. Tak boleh tahu Mama Han. Pause ni. Pause. Adik jom pause. Depan sikit takut jatuh. Oh, posing seorang ni. Sekejap. Tak. Dua-dua. Jom. Nampak sikit. Tak kerti lah. Macam mana? Ni tak kerti lah. Sekejap. Ayuh. Kita cari dulu nanti apa kau Macam. Oh Lepas tu tak hati ambil gambar. Macam mana? Ni apa? Screenshot je ke? Jalan. Recording. Salah ni. Nanti kalau kita pergi jalan malam-malam kan biasalah kita akan berjalan kan nanti ya. Nanti kalau Sophie nampak dia bagi tahu hukum kita tak pun nak apa. Awak tak ada something. Macam tu dia. Dia dah something betul tu. Tak lu buang kan. Betul lah. Tengok. Something. Nanti suka kita buat lah. Asal ayah ada orang. Nak ambil dia kalau Sophie jumpa dia mulakan gerakan dengan komputer dengan ni apa gitu. Halo Kak Mas. Yang sempat.
Agak susah ya. Senang. Allah. Ayo awal. Rasya Raina. What's up my lovely sister. Buka kasut. Buka kasut. Ya. Orang pakai kasut. Abang Owen tak payah? Abang apa Owen tak payah? Ini water. Kenapa tak pakai baju Melayu? Owen. Tengok kalau ada ni. Owen degil. Belah lelaki. Elok lah belakang dia. Dia tak official lagi. Boleh. Salah. Hitung 1 sampai 6. Bang, tengok bang. Adik kembar-kembar bang. Mana ada ajak kita ambil gambar sekali bang. Nampak tak? Bagilah dia tarik gambar dulu. Tengok. Tak ada macam kena sumpah jadi tanggang tu. Gegar Gegar je. Maknanya dia tengok gambar. Macam Mana Mama Sophie? Tekan home. Depan Sophie. Hei, topi. Ya. Tu tak capal. Kalau ada capal apa nak pakai capal? Bangnya dah lah pakai baju Melayu. Mana atas ke bawah? Betul tak ada kena sumbang kan? Boleh. Pakai baju Melayu. Ya. Aduh. Tapi kalau pakai sumbang boleh. Takkan Atas. abang nak fashionista tak boleh. Ini. Abang Macam mana abang sulung korang ni? Appreciate. Stylo apa? Stylo kan? Topi. Stylo kan? Topi lah. Kopi. Topi. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S S tu. A P C D E W topi. Aduh. Okay. Atas tu ada cinematic ada. Kot yang macam tu. Cinematic ada. Aduh, stres aja. Sekejap. Nak baca So aku jadi sesuatu. ni video planner ke? Busy betul. Itu Tak boleh dah duduk diam macam korang ni. Korang macam duduk diam macam Yang ni ke? Ni sebab baru bangun. Cinematic. Baru bangun tidur. Hai. Bukan pak. Ya Allah, siapa yang pengantin ni? Ni apa tu? Aduh. Sorry aku lambat. Aduh, ya Allah. Tisha, Faham kasut, tak kasut, orang lain kasut, yang kahwin Trisha? Tisha, Buka kasut. kasut sekarang muka dah Dah buruk. dah. Betul lah kan kenduri Trisha, kahwin. Tema dia kahwin. Dah. Bukan kau yang kahwin tau. Bapak macam bulu tangkis dah ada Tisha. Dah. Gentle macam bulu aku tangkis. pula yang kahwin dengan kau ni Trisha. Bukan hang ambil gambar. Ni kan kenduri kahwin lah. Tema dia kahwin kan? Ya, tema Oh, yang ni? kahwin. Yang kahwinnya orang lain. Agak Tisha jangan overshadow. Boleh jangan. Maksudnya salah ni. Aduh. Kau Buang jangan lah. nak tukarkan aku daripada anak JKM daripada menantu. Ini kalau ni cowok nampak dia smash kau Tisha. Yes. Ini bukan ke? Salah baca kat jemputan ni. Salah baca kat jemputan. Dia salah baca ni bos. Kahwin punya tema. Abang kahwin dua ke bang? Mana satu Abang, je. kalau lah betul abang tak ada apa-apa what's kaitan in it, dengan what's in it? Trisha, jangan kahwin dengan buruk macam tu bang. Meh, bagi ini sekata dengan tak. Sekata. Abang tahu tak? Dengar tak? Ha. Satu lagi. Sekejap. Abang tak kahwin dengan Mac. Johan. Apa? Nasihat kan sikit ni kau nombor 3. Abang tahu abang tak punya majlis ni bang? Okey, cepat. Adik posik. Kahwin sekarang aku nak tengok. Kau buka kasut. Muka dah macam ya Allah. Tengok sini lah tak menghadap Tapi sini. murah lah orang lain nampak aku elok. Kalau dia buka kasut nampak Agak menghadap belakang. Trisha, kau pergi dari sana. Sebelah kanan sikit lah. Mas sepeda lah. Alah. Aku gerak dululah. Bye. Asal Aish. Ya Allah. Aduh, abang dia kan cukup perangai je macam buruk bang. Sabar jap. Lah ni Rani dengan Raisha Aku ni. tukar baju lain, aku tukar baju Oh, lain. ambil kau. Ya salam. Tadi muka awam macam buka kasutnya. Ya Allah ingat siapa lainnya tadi. nampak. Abang Dalam habis gambar abang ke? rokok. Seorang- Ni orang dah pakai. Konkret. Alamak. Ya Sini lah. ya. Mana jadi Bagus. macam ni? Saya bukan. Ada ke ni tak Apa bapak ni. tu apa baju mana baju? Ni tak boleh ni tadi. Takut lah Takut tengok nak. ada ni. You rasa Kahwin gila hari nak ni. Dia nak bagi kahwin video sekarang tak? dekat adik-beradik yang lain. Itu lah tu. Buat banjo. Video abang Abang tadi. ni abang sulung dah dia. Santai. Biar pandai abang sulung dia. Memang macam ni ke?
Tak jadi you apa say. je. Jatuh. Ni. Standard abang ni. Jom balik. Mana? Nanti ajar balik. Ni si Okey, ya. Kiara. Tak payah ambil. Apa tu? Jangan Kenapa menggerunkan. rindu sabar Saya Sophie. 99. You kakak you tak bagi something kat Sophie. Panggil Ego jalan. Tapi tolong smash bulu tangkis tu. Sophie, tak abah. Okay Sophie tengok Sophie. Dia setting. Cek. Ya Allah. Baik. Siapa lagi nak gambar je? Nak bagi lagi kat siapa? Ada pun. Suruh. Tapi Salah kau jangan lagi. jangan melayan Yuyu ni. Oi, main. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Astagfirullahalazim. Benar kat you menahan dia. Rasha Rania. Rasha Rania Rasha. Ni Rania. Rasha Rania Rasha. Biasalah kat pantai kan. Weh, aku dah tukar baju. Lawa tak? Tak mau pengantin ni. Budak kompang tak ada Shopee macam mana budak kompang tak ada wedding planner? Asal kau nak lempang aku. Asal kau nak lempang. Adik okey ke adik-adik? Siapa yang lempang Tisha? Apa ni? Kau bagi pinjam baju kau ke tu? Bukan eh? Dah sampai lah weh, aku nak duduk mana? Weh, kau buka. Kau punya kasut weh. Duduk sebelah abang. Duduk sebelah. Abang sulung kan? Kenapa? Abang duduk Abang kat tengah. kat Tisha. Abang duduk kat tengah-tengah. Abang Abang jangan duduk sebelah abang. Kahwin Abang Eh, Budin. mana kat ni? Yui dah nak kahwin ni. Ni duduk kat sebelah abang. Ya. Alamak. Abang Joel. Ya, ya Allah. Ya, kenapa? Ni. Kahwin dah ni weh. Mana Weh. Abang Budin? Diorang dah datang dengan lagu duk. Tengok tu. Trisha, kau jangan buat lagu Trisha. Masak POV orang. Gementar. Weh, tu orang, ni orang. Trisha. Trisha. Gampang banyak Trisha. dia orang. Dia dah mula dah. Dia Dah, mula. jangan ni. Trisha, kau rosak kau. Ni belakang ni. Yelah, perosak semua aku, babi. Macam mana? Bawa bucket, nervous lah, bucket. nervous. Bucket. Ada bucket tak? Apa kahwin kali kedua? Jodoh. Kita kena bawa hantaran ni. Hantaran. Bucket ada, aku ada. Apa nama? Nah. Lepas kahwin honeymoon terus. Tersingkir Akademi Fantasia. Bongok Trisha, kau ni. Okey weh, aku nak kena bawa apa ni? Siapa weh? Aku boleh buat tumbuk ke? Apa bang? Abang relax je bang. Abang buat maco je bang. Oh, buat maco, okey, Abang okey. ganti Abang Budin. Okey, buat macam. Tak payahlah kan? Ya. Ni aku bukan Trisha pun. Majlis Trisha ni patutnya tak payah. Kan? Tisha sini. Memang rosak majlis. Okey. Sabarlah, semua tak kena. Hujan. Aku tak dengar apa-apa. Dia cakap pun. Tak ada pun. Tak ada pun flower. Suara hati. Patut. Oh, betul lah Betul Tisha. lagi. Okey. Booking. Video orang tak dengar. Tu ada kita kan. Test. Aku bagi Ada toolbox. Bakal bini Test. kau suka pomen-pomen kereta kan? Hari ini kita Abang Bude berkumpul rider kat Trisha. untuk salah, meraihkan perkahwinan Kiara Inara dan Bude J Maulana. Bawa apa ni? Okey. Dijemput pengantin perempuan dengan ayahnya untuk menikahkan Wakil. pengantin dengan pasangan lelaki lah. Abang. Dia dijemput. Abang Johan. Abang Johan. Kenapa? Nak tengok apa? Pergi ke depan bang. Bukan pengantin perempuan lah. Yang perempuan. Pengantin perempuan lah. Oh ya ke? Perempuan. Weh, baju dia sama. Dia curi baju Pengantin aku. lelaki pun boleh ke depan? Boleh. Kan betul. Boleh? Jom. Untuk majlis akad ni, akad. Ya. Silakan. Abang Bude depan. Kat mana kita nak Come on abang. Sekali lafaz je bang. Come on, you can do this. Tarik Come on, nafas Bude. kuat-kuat sikit. Come on. Come on, jangan malukan bangsa Din. Untuk Kadi ni pun. Tak tolak aku kat nak kahwin. Jangan tolak. Untuk kadi bertatu sial lah kau ni. Malam. Abang sila bang. Oh, bersila. Ni siapa ni? Lelaki sila bersila. Adik. Okey, sah. Belum. Bawal sangat tu. Kakak nak Panadol. Apa yang bawa skateboard siap datang majlis gila. Dia memang gila. Wah. Ni bukan skateboard lah, ni speaker. Tak nampak ke? Trisha, kau ni Trisha jangan.
Bagi kat orang lain dik. Bagi kat si beruk ni. Babi beruk bagi aku. Nateh. Bapak ni. Bagi Panadol. Panadol kat Yu ni. Ada cakap ke? Bapak. Ni tepi ni. Ha tu kat Yu dekat sikit kat Yu. Ini. Tu duduk apa? Ada cakap ke? Aku nak makan Panadol pun tak boleh ke? Tu duduk apa tu? Cik duduk kan? Dengar. Cik berapa? Adik Tu tak tulis je bersila. Adik. Alhamdulillah Yang segala puji bagi sila Allah punya. Subhanahu Wa Taala. Amin. Tipu kan? Alhamdulillah sah. Kita majlis angkat Ada. nikah antara Budin J Maulana Setuju. dengan Inara binti Fadil. Kiara. Kiara. Oh, Ulang okey, balik. Kak Ibu, Budin. okey. Ulang Bayu. Ya. Okey, Budin. Sekejap, baru dengar suara, sorry. Budin dah korek telinga ke tadi Budin? Dah, baru je. Okay. Ya, Bayu kalau boleh shouting lah jerit nama Bayu Okey, baik. Kalau boleh Bayu jerit bagi semua dengar. Senang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Amin. semua. Waalaikumsalam. Segala puji bagi kita start Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh berkekatan majlis angkat nikah antara Budin J Maulana dengan Inara binti Fadil. Kiara bukan. Kiara Aduh, Inara Kadi binti ni Fadil. aku Lagi sekali nampak Bayu lah. salah saya jet Abang Yoi. Jangan Tak sah. Yang nervous Tok Kadi ke pengantin? Kejap. Ini first job saya ni. Okey. Okey. Tok Kadi baru lulus intern. Nikah Budin, kamu dah sedia bernikah dengan Kiara. Inara Aku lah station betul. binti Fadil. Soalan jangan lupa. Kamu dah sedia ke? Dah sedia. Okey. Kita mulakan. Tadi Budin. Kau ada. Teruskan. Ya. Kita mula Aku nikahkan dikau Budin J Maulana dengan Kiara Inara. Kiara binti Fadil dengan mas kahwin sebanyak 300 tunai. Lagi sekali. Salah orang. Kadi buat kerja salah ni. tukar tu tadi. Budin ni hantar memang nama orang lain. Okey, sekejap. Register nama Budin ni. Kiara bukan Kinara. Kiara Kadi ni Kinara tu sakit orang dah. lain. Sampai ni sakit. Okey, kita lagi sekali Sudah. Nombor. Kinara mana Budin? Biar Budin Mana? kau curang. Tak masalah Tok Kadi ni 3-4 kali dah ni salah. Kodi Kadi lain yang ni. nombor Kita saya. lagi sekali Kita lagi sekali. Okey. Kinara Budin, bodoh. aku nikah dikau Budin J Maulana dengan Inara binti Kiara. Kiara. Kalau macam tu tadi tercampur Sofian tadi. Aku. Kiara. Sabar. Benda boleh Siapa yang settle. jemput Tok Kadi ni? Boleh benda settle. Kiara. Mengantin. Kiara bukan Kinara. Kiara bukan Kinara. Tampar tu tadi. Komedi kan? Betul. Komedi ni siapa? Siapa Kinara? Tak Okey. mana-mana Kadi ni. Okey. Bismillah, selawat dulu Tok Kadi. Aku nikah Selawat. Budin J Maulana dengan Kiara Inara binti Fadil dengan mas kahwin sebanyak 300 tunai. Babi Budin. Budin senyap. Budin kau tak nak kahwin ke Budin? Babi Budin. Okey. Tok Kadi kita test dulu boleh Budin. Ulang. Test dulu. Test dulu Budin nak test dulu. Okey. Cepatlah. Aku nikah dikau Budin J Maulana dengan Kiara Inara binti dengan mas kahwin sebanyak 300 tunai. Aku terima nikah Kiara Inara binti Fadil dengan mas kahwin RM300 tunai. Dia macam ni Budin Mas Tak bila sah, dia tak sah. bila Lancar. dia cakap nama kau tadi kau kena jawab ya saya. Baru. Okey, sekali lagi test. Sekali lagi. Gelojoh Budin. Betul-betul Sabarlah. Tak betul-betul Alah Budin sabarlah. Si Lajit tu ada dalam tu sabar. Ni kita mula kita start betul-betul Budin Dulu kat Jepun dulu. Boleh Budin Relax. betul Okey, bismillahirrahmanirrahim.
Aku Min. nikahkan Dika Bude J Maulana dengan Kiara Salah Inara tu, Tok binti Gadi. Fadil dengan mas kahwin Tok Gadi, sebanyak Tok Gadi salah. 300. Tok Gadi salah. Salah tu. Kita bagi Budin J Maulana. Dia jawab ya saya. Baru nikahkan. Kahwin kau, kahwin kau. Itu Tok Gadi. Aku je lah jadi Gadi. Tok Gadi macam rapper tu. Kan sampai saya suruh Kasturi yang nikahkan Tok Gadi. Hello? Okay, 1, 2, 3. Tok Gadi loading. Malaikat lalu tiba-tiba senyap ni. Tengah buka tu kot. Cik GPT. Cik GPT. Dengar tak? Dok dengar. Tak dengar. Dok. Dok dengar. Dok dengar. Ulas semula. Ada yang bercakap ke? Kuasa kena tepuk ni tu belakang Tok Kadi ni ketuk. Macam Tok Kadi ni. Hello, dengar? Okey, dengar. Bagi tak ada pun okey. Apa tadi Budin cakap? Tadi cakap tadi. Fadil yang cakap. Dia macam ni Abang Ayub, bila Abang Ayub kena panggil nama Budin dulu. Bila Abang Budin sebut nama dia, dia akan jawab ya saya. Baru Abang Budin cakap aku kahwinkan kau. Baru jalan akadnya. Okey. Budin. Nama penuh. Wah, Budin ni kau bagi habis. Dah sekali ni saja. Ini kita test. Sabar. Kita test. Okey Kita mula. Okay. Budin J Maulana. Ya saya. Aku nikahkan Dika Bude J Maulana dengan Kiara Inara binti Fadil dengan mas kahwin sebanyak 300 tunai. Aku terima nikah Kiara Inara binti Fadil dengan mas kahwin RM300 tunai. Macam mana saksi? Tak lancar. Sah. Apa tak dengar? Tak dengar, tak jelas sekali lagi. Tak jelas, tak lancar, tidak siap. Bude J Maulana. Ya saya. Aku nikahkan Dika Budin J Maulana dengan Kiara Inara binti Fadil dengan mas kahwin sebanyak 300 tunai. Aku terima nikah Kiara Inara binti Fadil dengan mas kahwin RM300 tunai. Sah. Alhamdulillah. Sekali lafaz. Antara Bude J Maulana dengan Kinara. Kinara lagi. Kau ni aku shoot kau je kan. Shoot. Yes. Cium. Kiss the bride. Kiss. Ini beradu menjamin apa? Aduh, hai. Okey. So salah antara Bude. Semua botol tu. Sopi. Buat komedi lah Sopi ni. Dia pengantin lelaki untuk upacara pembatalan air semayang. Adik silakan. Batal semayang. Mami tak Jangan kolam je lah, jangan kolam. Tisha. Abang Gusa. Ya Allah ya Tuhan. Boleh. Minta kat Tisha. Dah halal. Jalankan tugas awak. Beruk. Ya. Sini boleh. Betul. Tisha, engkau makan betul. Panadol tak ada Tisha? Panadol Bagi kat you tadi. Kakak ni tunggu masa dah ni nak down ni. Okey tanya. Nak Panadol lah weh, ada Panadol. Abang kita dah kahwin weh. Dia dah tak boleh kasih duit dah. Betul siapa nak. Jauh sikit sini kat you. Sini saya. Sini. Cepat. Apa ni? Sini ke? Oh, Wei. Salah. Tapi benda lagi. Sial. Tapi benda lagi dah tak boleh tengok orang ni. Kau tengok abang kau. Ish, abang. Aku pun cakap dia make kiss the bride. Macam tu je. Pelan-pelan. Allah. Jumpa Mega kau. Oh, Pusing. dia molot dia tengok. Oh, Biasa aku nampak itu. Aku nampak itu. Kerana dia tengok. Sekejap, aku juga pengen. Aku mau call. Aku juga pengen. Motor siapa kat depan pinjam jap. Jom boleh. Ni
ni MC apa ni. Dah Sophie dah. Boleh ya, ambil saya. gambar Oh, dah. pihak Dah. keluarga pihak lelaki. Boleh. Dijemput Boy, kata pinjam apa? motor ya boy. Keluarga. Semua semua Naik lori. ahli keluarga pihak boleh lah lelaki lori boleh. untuk Tapi tak boleh nak sesi deliver, bergambar. Siapa ada motor? dekat. Keshi. Sesi bergambar. Napi. Kak Kira. Kak. Yang motor je. Kat mana? Siapa ada motor siapa kat depan ah? Tak tahu. Ni sekali ni. Budak flight semua Nama masuk. perempuan pun lain. Kira. Ha? Bang dengan family dulu ni. Family dulu. Oh, family dulu. Aki punya Oh, family dulu. Okey. Jap. Kiki punya motor lagi. Jom ambil gambar. Adik. Tadi kau cakap motor kau. Tuk Sophie. Datang Ha, je. okey, Ada wedding. Apa anti? Anti pun tumpah orang. Dah, Abang, tak apa, abang tak boleh duduk bang. Aku yang tak okey ni. Bagi Aku yang tak Ha? okey ni. Oh tak ya? Cuba akak Kiara duduk. Ya, Kat Ni kursi. kau Mawi? Buat baju. Oh, ya. Oh tak. Boleh Saya yang saja. abang tak payah berdiri. Yang Weh, lelaki, aku mau yang masuk lelaki. frame. Aku mau. Aku mau ambil Ya, gambar ni aku juga. dah tengok ni. Kawan kau ni kahwin. Boleh saya lari sini tak? Sebab saya tak nak lari. Abang depan ni. Udin dah 2 kali kahwin dah. Ya Allah. Budin dah 2 kali Depan kahwin. bang. Ha, dia depan. Ya Allah. Sorry. Sekejap. Sila. Kau orang duduk depan, kau orang duduk depan. Depan sangat. Daisy tak ada lah. Adik Raisya dengan Rania ni dekat ke sini sikit. Sik. Tertolak lah macam. Ush. Nampak tau. Love untuk Airi. Peace untuk Sophie. Ada yang good je. tak? Yang good. Lepas ni Airi tau. Ai. Anak. Aku tak mau duduk sebelah dia. Abang Johan lah, Abang Johan. Tak ada. Airi minta cakap ke? Oi, kenapa kau orang tak Ini nak siapa duduk yang kat rapat-rapat dengan sebelah? aku ni? Siapa yang kat sebelah ni? Aku berjangkit. Tepi Penyakit kau, apa Tisha. lah babi? Trisha Berjangkit Trisha kau. dekat sikit Trisha. Janganlah kacau. Sekejap kena Dah. gerak sikit. Aku baru nak maju. Sikit je kan. Aduh. Duduk sini. Kakak kalau tak ada apa, Abu dengan satu family nak gerak dah ni. Selamat. Dah. Ambil gambar dulu lah. Mana duduk? Ambil gambar Aku dulu dah lah. duduk dah. Oh, bukan kau agak-agak lah kau ke. Jangan ambil gambar muka. Wait. Tunjuk gambar kau kat dalam atas. Bukan. Jangan ambil gambar muka. Ni. Api. Ni. Ya saya. Sekejap Jangan snap muka. Tak mau. Tak mau. Ada lagi ke? Boleh. Oh, ini. Yang mana? Oh, ya ke? Kau memang tak suka dia lah. Okey dah. Tangkap gambar. Dah. Okey. Ada. Kidnap lah. Apa lagi? Ya Allah, handsome punya sayang. Boleh. Trisha, Boleh. Trisha. Adik, Trisha. Ni, Ha? Okey, baik. masa tu Apa? Eh, Apa dia? Panggil-panggil tak dah jawab. ni. Dah. Siapa lagi nak masuk? Okay, ni. Family Kiara. Okey. Sekejap. Mana Owen? Owen tak masuk. Dah. Owen, kenapa Owen Yo, tak yo, yo. di Ah. sebelah sana? Hai abang. Oh, tak ada. Lupa tak apa. Satu. Gerak lagi Sophie. Kita nak gerak dah ke? Halo? Belum, sabar. Tak makan lagi nasi Tak goreng. makan lagi ni lamb shank. Abang Johan nak nyanyi. Abang Johan nak nyanyi tu. Benda pula tak ada. Mana ada korang. Mandai. Yes, Abang Johan nyanyi. Jom. Yes. Yes. Tak tahu Untuk nyanyi adik-adik lagu kau bila apa. lagi nak jumpa adik-adik? Salah ni tak tahu nyanyi lagu apa. Saya bawa. Apa je. Raisya Rania duduk sebelah. Sophie duduk sebelah. Semamat. Macam. Apa tu? Mana sebut? Airi? Kat sikit. Tu. Okey. Saya sebut tu. Thank you. Semoga dimudahkan selalu dan memudahkan segala urusan.
Ni datang semua. Duduk sebelah. Nak ambil gambar. Jom. Ambil Eh, gambar, baru ambil elok gambar. muka Trisha ni ha. Angah ambil gambar. Kak Tisha duduk belakang ah. Apa babi kau ni? Tak Duduk kena ah. tak seimbang. Baju tu. Trisha duduk sebelah Rania dengan Raisya. Trisha. Oh, kau nak baju sama ke? Boleh. Ah, kebaya. Trisha. Sabarlah. Ya Allah, ya Tuhanku. Trisha ada sebelah Rania dengan Raisya. Boleh. Tak Kejap. Sabarlah. Janganlah bagi Okay. tekanan. Dekat sikit. Okay, Trisha dekat sikit. Sorry. Aku dah tak jumpa Mana baju lah. hai? Baju Mana hai baju mana? tu? Ya Allah, baju duduk sebelah kita ni. Oh, tak perasan. Mana baju tadi? Tolong. Tak jumpa. Ambil je lah dekat email tu. Okey dah. Ya Allah, sama Aku duduk je mana baju. ni? Sini. Duduk sebelah Trisha, duduk sebelah Airi. Tadi babi Airi tadi cakap duduk lain. Anjing. Tak, sini. Okay, tangkap. Ready Ya. Sekejap, satu lagi. Cepat aku tahan. Dah. Ya, aku tak tahan rindu. Hey. Air tak Lagi? sempat tangkap pun lagi. Sorry lah you. I dah lupa lah muka you baru. Jom. Aduh. Sabar ya. Dah ke? Weh, macam mana nak buat dua jari tu? Sekali lagi. Sebab tadi jarak Buat jauh. 2 jari. Aku tahu. Kak Tisha kan biasa dah. Bukan, jarak jauh tadi. Cepat. Dekat sikit. Duduk je ni. Duduk je berterabur. Duduk Bukan yang tu gila. Semua gila ke? Jarak jauh. Duduk berterabur pun tak apa. Ke belakang sikit. Goyangkan Airi duduk jarimu. Goyangkan. Trisha, belakang kakak Trisha. Macam ni. Rania, siapa ya? Rania, Raisya. Yang belakang abang Johor tu. Duduk tengah-tengah antara belakang ni. Ya, ini duduk depan. Ambil kau dulu letak jauh terus. Aku nak kencing kat opsi ni. Cepat. Khabar. 1, 2. Dah ke belum? I'm done. Dan aku nak on duty ni. Kak Yuyu, kau nak tengok aku kerja apa sekarang? Ya. Kak Tisha sabar je. Duduk lagi satu sikit lagi. Kak Tisha. Satu lagi ya? Okay. Tak apa, jari maintain cepat. 1, 2, 3. Sama je, Raisya. Yeah. Okay, dah habis. Sebelah ni nak tidur. Dah. Babi Budin dah kahwin, dia tinggal je adik dia. Mana? Okay, Ya, aku pun Nasihat sama aku. juga kan. Oh yeah. Oh yeah, cu. Jangan Abang gitu. Budin. Lagi mana? Abang Budin. Tengok tengah Mana ni? kita Abang Budin. Abang Budin. Jawablah Abang Budin. Abang. Terima kasih dan takziah. Takziah. Kakak Ipang ni memang tak nak cakap dengan Trisha ke? Dia benci dengan Trisha ke Abang Budin? Kakak yang wali. Mana ada, tak ada. Lama tak jumpa. Kakak ada duit Jauh kecil lagi. tak sikit kakak? Duit sikit. Sebab duit. Trisha tak dapat duit. Hari ni Abang Budin Alamak, Airi tak tak boleh main lah duit. kahwin Kakak. IC Sophie. Bohong. Tak sikit kakak. Nak on duty burger lah. Apa lagi ni? Ada apa-apa lagi tak? Sekejap. Abang Budin suruh kakak Kiara suruh abang. Tak apa. Ya. Nak duit. Kakak Kiara suruh minta abang. RM5,000 je abang.
kakak kasih abang belikan lagi dah duit. Dah beli duit dah. Thank you. Ada dapat, ada tolong kita kahwin. Kau tak terima tak? Salam lu, bangun-bangun aku nak flight. Duh, dia tengah ni ya. Dia tak nangis. Harap tapi tidur senyum. Kita nak pergi mana? Topi ada. Abang mana ni? Siapa? Airi tengah sejuk dengar di suara sikit. Weh, tak dengar suara Gimana ni. Sopi? Apa yang baik tu sambar. Tak dengar suara tak? Sopi, kenapa tak dengar suara? Okey. Sopi. Baru dengar. Tunggulah kejap. Dah, Abang Budin kata dia nak balik tidur dah. Oh ya, okey, jangan bergambus. Menok. Adik. Tahu kat you call. Jap. Jom. Jom. Ya Allah, kena siap banyak bumbung Banyak. Aku ketuk di Thailand weh, speech delay weh. Okay, dah. Alright. Belakang ni. Tekan F je. Tekan F je. Oi, gila lah. Jom, mana? jom. Mana Vin Smoke? Jom. Oi, Vin Smoke. Mana Airi? Tak ada Airi ya. Mana Airi? Ada kat depan. Oh, okey. Tak nampak. Kat depan. Alright, ngam. Alright. Mana Rico tadi? Mana? Tahu. Si best. Macam susah sikit kan nak keluar ni Korang kena bawa bertenda. So masuk pun susah, Ropi yang bentar lagi keluar ni. Sopi pula tu yang bawa. Tak apa, Sopi power. Aduh. Ada kat belakang aku. Aduh. Baik Sopi. Ini next level loh. Aduh, Mak macam mana? Mantap. Aduh, macam mana ni Sopi? Oi. Rico, naik Rico. Dah muat Naik, boleh. Kuasa. Tak boleh dah. Dah full. Tekan F. Belakang 8 Dah full lah. Dah full lah belakang. Dah 10. Oh, depan pun 10 Lemak. Tak apalah Rico. Jalan kaki je lah. Bye. Bye. Kan senang tu keluar. Betul Sopi, betul. Tu tepat sekali. Sopi baik. Berdegup laju jantung tu. Iya, laju gila. Kau terkencing apa tu? Training babi sampai test gugup kan. Korang nak pergi mana ni? Pantai. Ikut Sopi yang mana Sopi rasa best. Mana-mana Sopi bawa lah, janji tak terbalik dah lah. Kalau nak suruh kita hantar pasir pun boleh Sopi. Boleh juga. Janji selamat. Ada nose tau lori Sopi. Serius lah, cuba. Baik dah Sopi, baik. Miau-miau lah. Ya Allah. Gimana ni? Asal diam.